Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya, masih dalam hari sama juga, iaitu hari Jumaat 31 Januari, hari Lahad pada bulan Januari. 31 Januari 2025 Masihi, bersama dengan 1 Syakban 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.42 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Pagi tadi saya bangun dari pukul 6.15 pagi. Bangun tu sudah mulai masuk waktu subuh. Saya terus bersiap mandi-mandi, terus pergi ke sembahyang subuh, sujud sejadah kan Jumaat. Ada sujud sejadah, jadi sempatlah saya berjemaah dan tidak jadi masbuk lah. Sebab saya sampai tu selepas pada imam naik daripada sujud, terlepaslah sujud sejadah, hilang fadilat tu lah. Tapi masih dalam rakaat pertama. Nak kena cerita detail pula dah. Tataja junuhum tu kan. Saya masuk, lepas pada tataja junuhum saya masuk dalam sah. Ni sempat sempat berjemaah lah. Lepas tu selepas subuh seperti biasa dia ada sarapan. Mak Sabtu biasanya ada sarapan lah. Ada sarapan pagi disediakan pihak masjid lah, kesedialah. Lepas tu selepas selesai makan sarapan tu, ada lebih saya bawa balik ke mak saya satu. Lepas tu saya tu terus hari ke sini lah. Ingat tak saya review tadi kan hadiah untuk Arif Amsyar dari Anu Madiah tu. Saya pun terus pergi sampai kepada mereka berdua lah. Pukul 9.30 saya siap sini. Saya singgah Masjid Adah kejap minum-minum pagi. Lepas tu saya pun pergi terus direct ke rumah dia. Sampai sana dari 10 pagi saya terus sampai ke hadiah kepada budak-budak tu. Lepas tu saya pun ada dua Arif Amsyar dan juga Ainul Nunu. Saya dipanggil apa tau? Lengoh. Lepas tu saya pun balik ke sini, pergi ke Kedai Fikri, macam biasalah, aktiviti biasalah sosial saya tu. Lepas tu pukul 11.30 tu saya pun balik lah. 11.40 tu balik ke rumah. Lepas tu selesai atas hadiah tu saya terus pergi ke Kedai Fikri lah. Sampai sudah ada pukul 10.20 atau 10.20 lah. Sampai ke Kedai Fikri. Lepas tu duduk memang itu macam-macam hal tu. Lepas tu balik tu sudah 40 terus balik ke rumah. Lepas tu main telefon, tengok apa semua tu. Pukul 1 tembak 1.25 Zuhur 1.25 Zuhur. Jam 2 dah tu saya terus mandi, terus bersiap, terus pergi ke sana lah, ke masjid untuk sembahyang untuk menunaikan fardu sunat, fardu Jumaat, solat fardu Jumaat. Lepas tu selesai sembahyang fardu Jumaat, saya pun terus mai sini pula kan. Ingat tak saya kan ada buat video tadi kan untuk ni ada majlis birthday party ni rumah. Pada rumah satu ni ada rumah sebelah sana. Lepas tu saya hadir majlis sampai ke petang. Pukul 2.30 saya pergi tu. Dah 2.40 dia buka. Saya tunggu situ sampai ke dekat dengan biasa. Makan-makan sana lah, makan kek apa semua macam-macam tu lah. Cuma video saya tak rakyat lah. Sekarang saya ambil gambar gitu je. Tahu saya tahu. Nak ambil gambar tu, tahu tak teringat ambil video untuk review ni. Tapi siapalah kalau saya edit mulalah gambar-gambar tu. Tunjuk video dalam bentuk lagu lah. Tak apa, edit sikit lah, klik video lah. Saya akan sampai ke, insyaAllah saya akan masuk ada channel ni jugalah, dan juga TikTok saya tu. Lepas tu lepas selesai program tu sudah molek saya klik mai sini balik tu. Tak klik rumah lagi lah setakat ni. Tak boleh balik rumah saya lagi ni, rumah kat saya lagi.
Sedang balik sampai sini tu, saya pecah-pecah beberapa pecah-pecah kostum tu, tiba-tiba asar. Terus pergi semaya asar. Lepas terus semaya asar, mari sini. Kelabit-kelabit report ni. Saat ni baru teringat tak buat video daily report lagi pada pukul ni lah. Pukul 9.30 ni duduk balik tu. 9.30 ni tak tu. Lepas tu duduk relax lagi. Dan balik 9.42 saat ni. Terus buat video ni. Okay, sekarang itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.